Saat yang berlalu tidak akan berulang, tapi sebaris kata guru masih terdengar hingga kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis yang berbahagia, Dekan Fakulti Pendidikan Profesor Malia Dr. Wan Mazuki Wan Jaafar, Dr. Zainul Ujang, Musi LQA, Ketua Jabatan, Timbalan Dekan, para pelaksana yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis pada malam ini dengan dipandu oleh Dr. Samsudin Osman selaku penasihat dan pensyarah yang akan bersara, dan beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa PENA, ya. Jadi beliau merupakan orang yang saya fikir ikon lah. Bagi sebuah jabatan mesti ada seorang ikon yang akan diingati dan akan memberi kesan pada jabatan tersebut. Jadi apabila beliau telah bersara nanti, tak tahulah kalau dapat sambung, ya. Saya ni dah bersara, jadi saya suka bersara. Saya harap Datuk Zainul Ujang pun suka bersara. Jadi apabila bersara nanti janganlah sedih-sedih, bahawa sebenarnya ingatan orang di sini masih kuat pada kita. Jadi mengambil kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Fakulti Pendidikan khususnya yang telah menerima lamaran kami ataupun telah memenuhi kami punya jadual. Sebenarnya Baca Puisi PENA merupakan acara bulanan. Setiap bulan sudah lebih 26 tahun, 27 tahun telah kami laksanakan, kecuali zaman COVID kami berhenti. Jadi apabila tiap-tiap bulan diadakan di Rumah PENA tu, sesekali kami nak keluar. Apabila Fakulti Pendidikan menyambut pelawaan ini, maka kami sangat berterima kasih kerana ini akan menambah luaskan lagi khalayak sastra, dan semoga para guru nanti akan menjadi pembawa agenda sastra kebangsaan di negara ini. Para pelajar dari sekolah Alam Shah, ya, Alam Shah nampak bagus, pakaian putih, harapnya jadi pemimpin yang berwibawa pada masa depan. Orang lainnya akan bersara dan akan pergi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana telah hadir semuanya dan melaksanakan majlis yang sangat sistematik saya fikir pada malam ini. Jadi untuk tidak saya tak suka cakap panjang sebenarnya. Jadi memenuhi undangan saja. Jadi saya membaca sebuah buku sajak yang berkenaan dengan guru. Mula saya nak baca sajak Samsudin Osman, tapi tak apalah, beliau punya sajak ni susah saya nak faham. Tingkat sufi itu tinggi. Jadi dia rasa orang marahan orang awam ni kan baca sajak untuk guru. Sajak ni sajak lama saya tentang guru. Kalau boleh dikaitkan dengan Hari Guru. Selamat Hari Guru, so semuanya. Sekolah dan guru yang kukasihi, semuanya akan jadi guru insyaAllah. Walaupun tak semua. Ku datangi lagi tempat ini, tanah budi yang menumbuhkan pribadi, rumah ilmu yang menyuburkan kemuliaan. Sekali jejak ke sini, selamanya dalam ingatan. Aku pernah di sini bersama teman, guru, pentadbir dan tukang kebun. Bergurau, bertengkar, di rotan dan disanjung. Segalanya masih hangat dalam kenangan, menghidupkan semangat untuk menempuh masa depan. Perpustakaan, bilik darjah, papan hitam berdebu, kapur, rumpun puding padang terbentang, bendang saujana, ladang getah, dan embun bertakung di hujung rumput. Terasa masih sejuk dan membasahi kasut putih dan kaki celana. Apakah yang lebih manis daripada kenangan yang berhimpun syarat dalam kecintaan? Saat yang berlalu tidak akan berulang, tapi
sebaris kata guru masih terdengar hingga kini. Setelah jauh kau pergi, janganlah lupa jalan kembali. Sekolah yang ku kasihi, walau jauh sudah aku merantau, melihat dunia lain dan budaya asing, sering saja aku berpulang pada diri dan mengingati jalan pulang ke sini. Pada guru yang menabur bakti, pada ilmu yang membesarkan pribadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.